Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam channel My Hobby. Okey, seperti mana biasa, My Hobby mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel My Hobby. Dan juga kepada semua pengguna teknik keabadian momentum, My Hobby mengucapkan selamat maju jaya bersama teknik keabadian momentum. Okey, hari ini kita nak tengok untuk entry di M15. M15 kalau kita entry boleh hold sampai 4 atau 5 jam. Jadi macam semalam yang saya cakap, okey, price naik sampai line merah yang di ceritakan semalam. So hari ni price akan turun lah sekarang. Price akan turun, CCI pun dia dah sampai maksimum dan dia mula turun. So kita boleh mula entry. Dan keputusan dia kita boleh tengok dalam pukul ataupun jam 5 atau 6 nanti. Ataupun lebih. Tapi target standard 4 hingga 5 jam. Okey, sekarang kita boleh mula entry. Sekejap. Okey, kita entry sell 3. So, kenapa pula? Okey, masuk 1, masuk 2, masuk 3. Masuk 3, masuk 4. Okey, kita masuk 4 lot kat situ. Okey, sekarang ni kita dah masuk dekat sini. So kita tunggu dalam 4 atau 5 jam. Tapi kalau lebih cantik kita masuk di, kalau kita nak scalping yang paling cepat kita di M1. M1 ni nampak dia punya signal dia dah mula start dari pukul 4. Pukul 4 pagi tadi dia dah mula naik sampai ni dia start dari sini ya. Okey. Price mula naik dari sini ya. So dia naik, signal di sini mula bersilang dan price pun naik sampailah ke atas sampai sini. Okey, price naik sampailah tempat sekarang. Okey. So sekarang ni pun signal dah mula mengecil dan menunjukkan price M1 akan mula turun semula. Jadi di M15 tadi kita tengok dia pun dah sampai maksimum di kawasan zon yang ditanda semalam ni, line merah ni. So price ni akan mula turun lah. Untuk menambah keyakinan price ni akan turun, signal mula bersilang ataupun signal dah mengecil dan itu menunjukkan tanda akhirnya satu perjalanan trend. Panjang satu trend sekitar 175 hingga 220 candle ataupun kalau di minit 120 minit paling maksimum dia punya pergerakan satu trend. 220 jam itu paling maksimum lah. Tapi standard dia pergi 175 sampai dalam sekitar 200 tu dia dah tukar dah. Satu trend. Di M15 pun sama. Sebanyak 175 candle di M15 ataupun paling lama M15 boleh berjalan sepanjang trend tu 220 candle. Di semua TF sama dia punya jumlah dia. Tu paling senang kalau kita nak tengok. Okey, sekarang ni nampak di M1 ni boleh tambah lagi entry kalau nak tambah. Okey. Untuk nak tambah entry kita boleh tambah lagi sebab dia memang dah nak turun. Okey, tambah lagi. Masuk lagi. Okey. Okey, kita nak masuk lagi. Boleh kita masuk lagi. Okey. Ini nampak dia dah mula biru ada 2. Kejap lagi kita tunggu dia turun. M5 pun sama. Perjalanan di M5 ni sama juga. Okey, kalau kita tengok di M5, perjalanan dia baru nak buy. Okey, dia baru nak buy. Tetapi
dia punya buy di M5 ni kemungkinan dia akan berlaku rejection. Sebab apa? Sebab di M1 sudah pun berlaku perubahan arah. Signal dah bersilang. Jadi M5 ni mungkin akan terbatal. Disebabkan juga M15 yang sudah maksimum perjalanan dia untuk buy. Jadi dia juga akan turun. So M5 nanti mungkin terbatal. Dia akan ikut M15. M1 nampak dia dah mula turun. Dah biru semua. Sekejap je. Dalam masa 1 minit tak sampai 2 minit. Ini baru masuk minit yang kedua. Okay. Ni kalau kita nak scalping yang mana dah biru 5, 5, 3 macam ni, kita nak ambil dah boleh close. Tu cara kalau nak scalping. Kita kutip sikit-sikit. Kita ambil sikit. Kemudian kita entry semula. Close, entry semula. Close, entry semula. Jadi kita akan kutip sikit-sikit. Tapi kalau kita nak hold untuk M15, kita boleh hold lah. Kalau kita nak follow M15 ni kalau nak hold, kita boleh hold sampai dia maksimum sama dengan line ni. Line putus-putus ni. Okay, ni yang standard dia. Ni dia punya yang keduanya. Okay, ni yang standard je pergerakan dia. Ini dia punya low. Dan ini lower low. Dan di bawah sini, kawasan sini, kalau press sampai ini dikira sebagai oversold. So di sini memang tak boleh hold lah. Kalau sampai sini wajib close. Dan kita perlu buy semula untuk dia naik dan baru dia turun semula. Tapi kalau nak close di kawasan sini dah boleh close. Tapi tak boleh hold. Dia close dan tunggu price naik baru boleh sell semula. Ataupun close dan buy semula boleh. Tapi kalau price dah sampai sini masih hold, itu satu kerugian lah. Sebab price akan naik semula. Okay, macam sekarang ni dia dah turun. Kita biarkan dia turun dulu. Di M1. Okay, M1 nampak signal dah mula mengembang. Signal dah mula mengembang. Itu menunjukkan perjalanan menurun itu lebih positif berbanding dia masih mengecil macam ni. Kalau mengecil tu 50-50 lagi. Tapi kalau dia dah mula mengembang ni, bukan satu confirmation bahawa perjalanan itu akan turun. So yang ni kita boleh tunggu untuk M15 kalau kita nak tunggu. Okay. Target kalau nak take profit boleh letak kawasan sini atau sini atau zone sini. Ada 3 tempat. Yang pertama boleh letak kat sini, yang kedua boleh letak kat sini, 3 boleh letak kat sini. Yang keempat di kawasan sini iaitu kawasan oversold. Untuk take profit nak letak, boleh letak 4 peringkat tu. Tapi kalau tak suka letak take profit, boleh tunggu dan tengok. Bila price sampai sini nak close dulu pun boleh. Bila price sampai di tahap kedua ni, kalau nak close pun boleh. Nak tunggu sampai price tahap ketiga pun close secara manual boleh, tak ada masalah. Tapi yang untungnya kita trade di M1. Trade di M1 kita boleh kutip sikit-sikit. Asal biru 2, 3 kita boleh kutip. Asal biru kita boleh kutip. Dan bila di M1 kelebihan dia, kalau kita entry di sini, dia turun sampai sini, kita dah boleh close. Dapatlah $5, $6 tadi. Kemudian dia naik satu candle atau 2 candle sampai sini, kita boleh buy. Kemudian kita boleh sell lagi. Itu kelebihan di M1. Kita boleh ni buy, sell, macam-macam di M1 ni. Setiap kali naik turun tu semua kita boleh beli dan kita boleh sell. Tu untungnya, kita kutip sikit. Okay. Ni dia dah naik semula. Kalau kita buy kat sini boleh juga. Dah set.
Ni sebab apa kita nak buy kat sini? Sebab dia dah oversold, bukan, sebab dia dah lower di sini. Dia sentuh dengan line ni. Line bintik-bintik line putus-putus ni. Bila dia sentuh situ, kita dah boleh ni zone sini, zone sini, zone sini, tiga zone tu. Senang je teknik ni, simple lah. Tu kalau dia dah naik, boleh masuk sell lagi. Nanti dia turun semula sekejap lagi. Okey, di situ kalau dia naik kat situ. Okey, kita tunggu CCI naik sampai 175. Kita boleh lagi masuk sell. Contoh kita nak masuk lagi, sebab dia dah naik menegak kat situ. Okey, kita nak masuk lagi satu, kita boleh masuk. Kemudian kita tengok sekejap lagi, dia turun lah sekejap lagi. 1 minit tu minit yang pertama dia open. Okey, dia dah turun macam tu. Maknanya entry yang kita baru entry tak yang atas ni. Yang ni. So kalau kita nak close yang ni, dah dapat $1. Dia senang je teknik ni. Nak kutip sikit-sikit, 1 candle, 2 candle, boleh, tak ada masalah. Asal dia naik, dapat $1, $2, boleh close. Paling simple. Tapi yang ni kita target M15. So kita tunggulah dia punya M15 ni dalam 4 hingga 5 jam. Okay. Nanti kita update semula dalam jam 5 lah. Kita tengok jam 5 nanti.